nak masuk ke dalam syurga melalui pintu zakat? Jika anda antara orang yang ingin masuk ke dalam syurga melalui pintu zakat, tonton video ini sampai habis. Boleh save dan share untuk rujukan akan datang. Zakat ialah ibadah mulia yang menghubungkan orang kaya dengan asnaf zakat. Dengan zakat yang ditunaikan oleh orang kaya, beban kehidupan yang ditanggung oleh asnaf zakat dapat diringankan. Sabda Rasulullah SAW, Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyasa'ilah. Maksudnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ialah yang memberi infak, yang di bawah ialah yang meminta. Tahukah anda, menyimpan silver ialah cara paling mudah, paling murah dan paling pantas untuk anda menjadi pemberi zakat. Berdasarkan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, nisab bagi zakat harta pada tahun 2025 ialah RM29,740. Nisab zakat harta ini dinilai berdasarkan nilai nisab zakat emas iaitu 20 dinar bersamaan 85 gram. Bagi zakat silver pula, nisabnya ialah 200 dirham bersamaan 595 gram. Dan nilai nisab zakat silver pada tahun 2025 ialah RM2,466. Nah, saksikanlah betapa jauhnya beza nilai nisab zakat silver berbanding nilai nisab zakat emas dan zakat harta. Kata mudahnya, dengan simpanan silver serendah 200 dirham bersamaan 595 gram yang senilai RM2,466, anda berkelayakan menjadi pemberi zakat dan berkewajipan menunaikan zakat. Betapa mudahnya, betapa murahnya, betapa pantasnya anda berkelayakan meraih pahala ibadah wajib dengan simpanan silver anda dan menjadi pemberi zakat. Nak jadi penyimpan silver dan pemberi zakat silver? Saya sedia bimbing dan bantu. Rujuk pin video atau klik link di bio dan hubungi saya untuk bimbingan.